Korang tengah mencari laptop untuk kerja, editing, multitasking dan juga meeting online? So, hari ni Abang Rin nak unboxing satu laptop yang baru je mendarat. So, inilah dia laptop Lenovo daripada model ThinkBook 14 inci dan juga model G7. Laptop ni dikuasakan oleh AMD Ryzen 7000 series dengan kelajuan 3.2 GHz. So, ia mampu memberikan prestasi yang tinggi untuk kerja-kerja harian dan juga profesional. So, laptop ni juga datang dengan memori 32GB. So, dengan kelajuan ini, kita boleh buka banyak aplikasi secara serentak tanpa lagging. Untuk ruang storage pula, dia datang dengan 512GB iaitu SSD, Solid State Drive. Untuk grafik pula, dia menggunakan AMD Radeon dengan memori 4GB DDR5. Laptop ni ada dua USB Type A 3.1 first generation, tapi dia punya transfer rate adalah 625MB per second. Laptop ni juga ada SD card reader, apa-apa device yang menggunakan memory card. So laptop ni boleh baca dekat sini ya. Okay, untuk sambungan internet pula, laptop ni dilengkapi dengan teknologi wireless dan juga LAN. Port LAN kabel ni dia fleksibel. Ini adalah port untuk audio jack 3.5mm. Kat sini juga ada satu port untuk HDMI untuk kita transfer kita punya screen pergi ke projector. Okay, dia ada dua Type C. Type C dekat hujung ni adalah Type C 4th generation. So dia ada dua function lah. Satu untuk charging, satu lagi untuk transfer data. Okey, jom kita unboxing. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Wah, nampak tak? Lenovo. Dia berlampu nampak. So kalau kita nak tutup lampu dia, tekan FN ni. Dia padamlah lampu ni. Sangat cantik bila waktu malam lah. Okey, so ni adalah interface dia. So ni adalah spek. Okey, laptop ni dia akan datang sekali dengan adapter power charging. So menggunakan Type C. So adapter ni adalah 65 watt. Okey, untuk mouse pula professional Bluetooth rechargeable. Boleh tahan juga, besar dah. Lenovo. So ni adalah charging cable dia. So kita boleh charge dekat sini lah, Type C ni. So dia on. New Bluetooth found. Dah connected. Yang baru, mouse ni support sehingga dual connection Bluetooth. So mouse ni dia tak ada pakai receiver, ni dia terus auto connect dengan laptop. So ni adalah button DPI iaitu dot per inch. DPI ni dia merujuk kepada tahap sensitivity pergerakan cursor kita lah. So dia ada 3 type, 800, 1006 dan juga 2400 lah. So kebiasaan kita akan pakai DPI nombor 1 lah. Untuk yang atas 1600 ni dia lebih kepada grafik editing. So kalau yang 3 ni kita biasanya akan pakai untuk kalau kita sambungkan kepada monitor 2K atau 4K. So apa maksud DPI rendah? So kalau DPI rendah ni cursor bergerak sedikit perlahan. Kalau dia tinggi ni cursor bergerak lebih laju. Kita tangan bergerak sikit tapi cursor kita bergerak jauh. Antara free gift yang Abang Rin dapat lah. So yang ni so connection dia pakai USB Type A. Volume up and down. Dia nak jawab call, dia nak terminate call. Dan span dia sangat lembut dengan telinga kita lah. Untuk match dengan kepala kita. So ini adalah mic dia. So bila kita meeting, so kita boleh dengar dengan jelas lah suara orang. Dan dengan backpack ni, so ni backpack kali kelabu lah. Ini adalah Lenovo 15.6. ThinkBook Lenovo.